Pam bersih jadi. Oh, ketat. Ketat cantik dah ya. Dia padat. Minyak dah standby lah tu. Minyak standby. Cuma tak naik. Cuba start tengok. Start. Okey. Elok lah tu. Mana dia punya regulator tak rosak lah. Boleh masuk dekat nozzle ni. Dah. Memang tak pancuk pun. Okay. Ketat ni. Okey. Ni skru dia. Nah, nanti cabut kat luar. Cuba tarik. Tengok. Apa sangkut? Okey, cabut. Boleh. Wire tu. Cabut satu wire tu. Tekan dulu. Jangan tarik wire, tarik dia punya soket je. Boleh. Angkat. Okey. Okey. Kita nak ini je tujuan dia. Baik, masalah ni fuel pump ni dia tak ada tekanan minyak pada pressure line ni. So kita kena check PCV. PCV saya tengok macam mana nak check kita dah buka ni keluar minyak. Kita tengok dalam ni. Dia akan bergerak lah. Mula-mula kita uji ohm dulu. Kita uji ohm. Okey. Sini. Kita switch 200 ohm lah. Untuk mengetahui coil dalam solenoid ni putus atau tidak lah. Letak sini. Saya uji di sini lah. Nampak sikit ni. Saya dah masuk wire. Okey. Kita kenakan wire sini. Sini. Dan sini. Ada berapa? Okey. 3.8 ni kira dalam keadaan baik ni. Ada 2.5. Antara 2.5 atau 3 lah. Dia akan turun ni. Okey. Coil dalam solenoid tidak putus. So kita uji dengan bateri pula. Bateri
Bateri ni 8 watt ya. Sebab kuasa yang diperlukan oleh PCB ni 5 watt daripada ECU. Kita masuk sini ya, dia akan bunyi klik. Ada tak? Okey. Dalam tu dia akan terbuka sebab dia normally close. Ya. Okay, saya tengok dengan jelas ya. Jadi dia tak rosak macam mana kereta tak boleh hidup. Tak ada tekanan pada injektor. Dalam bagi jelas ya. Okey. Dia ada jalan. Okey. Dan saya nak buka C-clip tu, kita tengok dalam tu ada house ke tidak. Saya buka C-clip. Okey. C-clip dah buka ni, C-clip dia. Kita tengok apa dalam. Cabut. Spring. Nozzle ni kita buka untuk kita uji lah sama ada dia spray atau tidak spray dekat injektor ni. Ada 4 biji ni, kita bawa balik bengkel nak uji. Jika dia ada spray, bermakna pump tu sendiri bermasalah. Okey, yang masalah dia ni fuel pump ni, ini otak dia. Ini yang rosak, kita tukar. Dia tulis dah. Dia ada satu botol dia punya immobilizer lock. Okey, ni dia punya makmal lah. Tak tahu lah mana dia orang hantar ECU kan. Kita masukkan wire semua ni. Ada gambar enjin dia. Gambar enjin dah ada dah. Tak apa. Cuba tengok. Okey. Highlight ni kita dah pasang ECU baru tu. Okey lah. Dia dah boleh hidup. Confirm lah ECU ni rosak. Jadi ECU ni rosak, apa tu, gambar enjin tak naik masa kita on kunci, gambar enjin tak naik. Maknanya ECU rosak lah. Bila ECU rosak, dia tak buka apa tu, pump punya waf, pump punya solenoid waf kat depan. Sekarang okey.
Okay, kita test kereta ni. Dia kejadian kereta ni, dia tengah berjalan dia mati. Selepas itu saya check balik kan, dia punya nozzle, dia punya fuel pump, kita servis balik. Untuk cari masalah ni memang susah lah. Akhirnya kita dapat yang masalah sebenar adalah daripada ECU dia atau computer box dia tidak bekerja. Tanda ECU tak bekerja bila kita on kunci, gambar enjin tak timbul. Itu makna ECU tak bekerja. Kemudian dia punya throttle body tak tutup, dia terbuka saja. Dan dia punya valve dekat fuel pump tu, kita panggil PCV valve ke, saya lupa lah. Dia tak dapat current daripada ECU. Ok, sekarang kita test ni. Kereta ni normal balik lah, dia boleh jalan seperti biasa balik. Ok, itu saja yang dapat saya kongsikan. Kita bertemu di lain video. Bye bye. Assalamualaikum.